Tengok dia punya tempat. Tahu lah, sini mari dia main takut. Tengok apa orang kacau ke apa. Tapi tak ada orang kacau lah, biasa jugalah macam lah. Sebab kat luar hujan kita pergi tempat yang berbumbung. Yes, tempat ni legend. Masa aku sekolah dulu pun, memang dah ramai dah. Balik sekolah kita akan lepak kat situ. Tapi daripada sini-sini yang cakap, kedai ni daripada zaman 80-an ni. Lamanya. Entah daripada zaman Parameswara. Tengok dia punya tempat. Ni pun dah macam zaman Paleolitik kan ni. Maidin Bus Stand Club. Plaza MPK. Kita try pergi atas kan kita. Ya ke? Macam pejabat je. Bukan. Oh, tu Medan, tu Medan Selera. Bukan Medan Selera ke? Betul lah. Kita lagi sini kan. Dia buka sampai pukul 7.30. Selamat datang ke Selera Plaza. Betul. Kalau seorang seram nak datang. Dulu budak-budak sekolah teknik je yang lepak sini ramai-ramai. Orang luar tak tahu. Satu kedai je dalam banyak-banyak ni. Mana mani ni ya? Saya KL, dulu saya sekolah sini. Dulu selalu lepak sini, sekarang bawa my wife. Sekarang budak-budak sekolah tak datang sini. Tak lah, dia tak tahu mani. Itu asing lah, air Ya. Itulah macam biasalah, air Selangor, ABC, air Pahang. Saya rindulah uncle sini. Dulu balik sekolah datang sini dengan kawan-kawan. Itulah mainnya slow. Kalau budak-budak tak mau mari lagi. Dia orang tak tahu lah, bukan apa. Bukan tak mau mari. Dia ada WhatsApp. Saya pakai ini sudahlah. Tinggal 3 kedai lain semua tak ada niaga lagi. Ha? Orang ni tak tahu lah, tak ada mani lah. Sudah lama kat sini kan? Tahu berapa lagi akan buka kedai? Dulu bawah, 1980 sudah buka loh. Dulu bawah, sini ya. Ha. Sekarang 92 lah. Ni lah dia dalam air Selangor. Kenapa dia air Selangor? Nampak bawah tu ada kuning kan? Dia represent bendera negeri Selangor. Warna kuning dan warna merah. Temikai, yang kuning tu. Nenas. Tapi satu kelainan dekat sini dia berbelah mangkuk. Tapi rasa laici. Manis laici, masam nanas, manis temikai. Dia dah tunjuk gambar tahun bila ni uncle? 2020. Memory with the Clan Brothers generation. Kalau budak sudah korang tak ada mari, orang asing pun sudah korang mari. Kalau orang asing mari, dia boleh bawa macam orang Indonesia kah, Betul. macam orang mari lah. Tapi sekarang tahu lah, sini mari dia main takut. Dia main takut. Tengok apa orang kacau ke apa. Tapi tak ada orang kacau lah, biasa jugalah macam lah. Tolong-tolong orang mari, tapi biasa pukul 1 petang buka. Sampai malam pukul 7, pukul 9 tak ada lagi lah. Orang suap orang.